Assalamualaikum geng. Hari ni nampak kita nak tukar stabilizer link Asia punya. Beli dekat Shopee. Dekat Shopee murah sikit. 2 batang baru RM30. Kalau Pro 2 dia minta 120 untuk 2 batang kanan kiri. Okey. Yang ni kita try tukar DIY saja guys. DIY saja. Yang beli pun RM1 sikit. Alright. Mula kita kena buka dulu tayar ni. Okey. Buka tayar. Kita kena jack lah. Okey. Okey geng. Kita ada jack, hydraulic jack. Ni lama dah beli ni. Dah beli lama dah ni. Beli dekat Cowboy Kuantan dulu. Okey. Nampak RM1. Okey, yang ni penting lah untuk kita ni. Nampak? Hydraulic jack. Benda ni patut ada dalam kereta. Ini senang sikit lah ni. Tapi dia berat lah. Dan makan space lah. Tapi dia agak senang untuk kita jack kereta. Satu lagi jenis jack. Ini jack. Panggil apa lah jack ni? Jack tulang. Yang ni dia ringan sikit dan banyak space boleh guna. Okey. Sama je prosedur dua ni adalah untuk mengangkat kereta. Okey. Ini dah jack. Ini jack kereta Vios ni. Agak-agak kuat lah. Alright guys. Tunggu ya. Okay, first boys, geng. Ni tokok tayar dulu. Ikut dia ada gerak. Okay. Untuk keselamatan. Ya, dah cukup. Okey. Ni. Ya. Okey, ni ialah bolt untuk buka tayar. Asia boleh pakai nut 20 22. Asia, 22 mm. 22 mm. Pusing. Okey. Jap. Okey, ini bolt untuk 22 mm lah untuk tayar Asia. Yang ni saya beli kat Shopee. Silap lah dia bagi dia punya kepala dia besar ni. Patutnya apa kecil je ni, patutnya dia punya soket ni. Tapi dah silap beli, terpaksa cari soket besar ni, batang besar kan. Ni tidak, dia batang kecil je. Ringan dah sikit kan. Tayar ni tayar kereta, ni untuk tayar lori boleh lah ni. Besar. Yeah, tapi tak apalah, dalam dah beli tu. Pakai je lah geng. Okey. First sekali sebelum kita jack apa, kita lock tayar belakang dulu, chock off dengan butter lah kan. Ini benda ni buat masa kalau tayar pancit berjalan pun kena buat macam ni lah. Sama je prosedur dia. Okey. First, kita buka tayar. Okey, sekejap. Jangan takut, sekejap je. Okey.
Okey. Dah longgar semua. Kita longgarkan bojong ni. Longgarkan skru. Jadi longgarkan skru ya guys. Dia masa jack senang kita nak cabut, nampak. Okey. Dah longgar skru. Alah, lagi lah. Okey. Okey. Dua sekali kita jack. Alright. Sebelum jack tu, pastikan jack ni ada dia punya release pressure dekat sini. Okay. Ketatkan dulu release pressure dia. Sebab release pressure ni function dia macam ni. Kalau kita jack, dia naik kan. Naik. Bila kita nak unjack dia, turun dengan dia, ni release pressure. Dia masuk penat sini, pusing. Dia akan turun. Okey. Lepas tu kalau nak guna balik, jack tu kita kena ketatkan balik. Okey. Kalau kita ketat, jack sekarang. Okey. Dan ni. Alright. Nak jack. Pastikan kena tulang kereta. Ni tulang ni. Okey. Jangan sembarangan jack. Ni tulang dia cantik ni. Tulang ni satu tulang lagi. Ada tulang, jangan dekat lantai. Lempung-lempung tu lantai. Dia kena bunyi padu. Ni lantai. Nampak? Nampak? Okey. 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 Check. Biasa jack kita buat kat tulang lah. Ketuk tengok kat mana hak lempung tu, tak boleh ni. Lempung tak boleh. Ketuk ni. Tulang ni, tulang dia. Biasa jack tulang. Dan dalam ni jangan jack kat lantai. Tu lantai. Satu lagi. Ni. Tu tulang. Dia bunyi dia kuat. Padu. Kalau bunyi gini, itu lantai. Itu kalau jack tu tembus lah. Tembus dah ke dalam kita. Jangan silap jack. Okey. Buat sekali. Kita jack. Nak try pakai ni dulu lah. Jack ni macam best saya tengok. Okey, kita jack pakai jack tulang. Pusing-pusing dia. Bagi masuk slot punya slot ni. Bukan harness slot ni slot. Masuk slot ni. Pastikan stabil. Okey. Sekarang ni saya buat dua jack. Satu jack ni untuk menahan, satu jack ni untuk angkat. Biasanya kita akan pakai jack stand. Jack stand ni lagi selamat lah sebab dia hold. Ini jack. Dia buat dua lah. Sekarang jack saya gunakan jack. Okey. Pusingkan jack ni. Jack tulang ni leceh sikit lah. Kita nak kena manual dia. Manual pusing. Dia macam ini. Gitu. Buat tayar makin gerak. Makin gerak. Tayar makin gerak. Okey. Takut. Okey, tayar. Ini bukan gerakan. Dia tahan tu.
Safety lah, double jack dia lah. Jack ni lagi senang nampak. Tekan ni tarik, naik. Tekan naik. Begitu. Saja nak kena pakai barang lama. Okey. Okey, atas gerak. Okey, tarik. Gerak lagi, jack, naik lagi. Sampai tayar tergantung. Jangan takut. Okey. Selagi tayar tak cabut, jangan takut. Jack je. Selagi tayar masih stay in place, jack je, jangan takut. Dia bahaya bila kita dah cabut tayar. Okey, itu nanti saya tunjuk. Kena hati-hati lah. Okey. Okey, kita angkat tayar. Jack lagi. Sampai dia timbul tinggi. Itu dia. Gantung lah tu. Okey. Dia tu lah. Nampak? Tergantung lah tu. Boleh lah, tak payah tinggi sangat. Yang ni jack yang hidrolik, kita tahan dia. Okay, safety. Okey. Masa jack macam ni, kalau jack patah ke, failure ke, hidrolik failure ke, ni patah ke, masih selamat sebab bukan tayar. Tayar ni masih lagi menahan. Okay, dia bahaya bila kita dah cabut tayar. Okey, berhati ya. Okay, ni saya tahan saja. Saya tahan je lah. 2 jack lebih sama lah. Ada 2 lagi bagus kan. Ataupun beli yang jack stand tu. Ada kat Shopee murah je, ada yang RM30 je tengok satu. 2 kan. 2 tahan, ketik. Okey. Tadi kita dah cabut. Tayar cabut. Buka skru. Ini dah lagi sikit. Skru. Buka. 2 skru. Kalau tayar bocor tepi jalan, buat di sini lah. So, tayar bocor jangan panik. First sekali, buka dulu tayar spare. Ambil tayar spare dulu. Yang lain tu buat ikut step macam ni. Kalau tayar bocor, kita ambil tayar spare dulu. Supaya nanti lepas kita jack kereta, tak perlu lah nak buka bonnet lah, nak apalah. Buat apa kan. Jangan ada pergerakan lah kereta tu kalau lepas jack. Sepatutnya. Okey. Besar je. Silap beli. Biasalah Shopee. Beli dari China kot. Malas nak hantar balik. Yalah, kena cari kat batang besar. Okey, dia cabut. Dia cabut tayar, nampak? Okey, untuk keselamatan, bila tergantung macam ni, ambil tayar ni, letak di bawah kereta. Ni kalau jatuh pun dia hentam tayar. Okey. Okey. Sekarang kita nak buka stabilizer link bar. Sama kot. Cuk. Okey, ni dia stabilizer link. Batang kecil daripada ikat daripada absorber ke stabilizer bar ni. Bush bar ni apa nama, saya pun tak tahu, tak erti ni panggil dalam bahasa kereta saya tak tahu. Ni. Ni dia. Ni ada stabilizer link. Yang ni hantar Pro 2, dia cas berapa tau? 2 biji. Kanan kiri dia cas RM120. Ni benda ni. Buat sendiri insya-Allah, tak ada masalah DIY. Baru RM30 beli kat Shopee. Okey, okey dia. Dia 2 skru. Okey, 2 skru. Okey, baik. Nampak kan? Ini stabilizer link. Okey. Saya biasanya dan bagi dia beli Fortia, saya beli brand Flamingo ni, beli kat Shopee, tak best pun ni. Tak best sangat dia tak macam original daripada Fortia.
Dia tak berapa nak efisien lah. Tapi murah kan. WD-40 lagi okey, lebih mahal lah, keras sikit lah. Jadi boleh lah nak guna. Benda ada, tembus sikit lah, bagi senang nak buka. Tembus dekat skru, okey. Okay, relax kan. Dia buat benda ni bulan puasa pula, jangan kelam kabut. Kena cool down. Okay geng, dah sembuh tadi. Tambah sikit lagi. Okay. DIY je cik, bro, guys. DIY saja. Yang ni pun boleh buat DIY ni. Kalau pandai, kalau tengok YouTube video kan, dah banyak je geng-geng buat untuk pembukaan apa, buka drive apa ni, backpack kan. Kau sendiri pun save banyak. Biasa upah ni double, mahal lah charge. Ini saya rasa saya boleh buat lagi. No problem. Macam tukar bearing ke, tukar apa, saya tak boleh buat, tak mampu lah. Jangan teruk sangat tu. Ada kedai je buat. Okay. Okay. Ni ya. Yang baru, tu yang lama. Harap-harap masuk lah. Okay. Dia ni sepana 14. Okay. 14. Buka lah, look. Bismillah. Slow, jangan kelam kabut. Okay. Buka tu. Buka. Okay, yang bawah pun sama. Nampak bawah. Bawah ada skru juga. Tutup je. Jangan kelam kabut. Dan dia ketat sikit biasalah benda. Ni saya tukar stabilizer ni, kereta ni beli tahun 2016, hujung 2016, awal 2017. Tahun 2005 baru rosak. Okey. Masa ni kalau rasa nak cuci sikit brake caliper ni, okey lah, nak pergi kilat sikit kan. Malas kot dengan puasa ni, penat nak buat lah. Okey, buka. Ni saya dah ketat, dah buka dia ketat sikit lah. Nombor dia. Kalau dia ketat, ambil side lah. Ambil side ni, pegang skru ni, pergi depan kereta, tarik dia sini. Ke sana. Memang boleh buka. Okey. Buka je macam biasa. Susah pun ni. Tak padan 120. Aduh. Orang ni dah kaya. Pecah mahal lagi. Salah. Okey. Benda ni tak mahal pun. Original ni, part original Pro 2. Katalah Shopee kata original Pro 2. Nanti saya bagi link di bawah untuk beli stabilizer link. Okay. Dia simptom dia, asalnya benda ni kalau problem dia steering rasa lembut. Dia rasa layang steering dia. Okay, buka. Alright. Cabut dia. Dia ketat sikit eh. 2, 3. Okey, sudah cabut. Ini dia. Wah, dia dah. Siap geng. Dia dah tak main. Atas pun dah lembut. Okay, beza dia hak lama dengan baru eh. Ni hak lama. Pecah lah bus dia. Okey. Ni yang baru. Beza yang baru lah geng. Tak gerak geng. Memang tak gerak kalau pegang takkan. Memang tak gerak. Orang kata kalau nak bagi tahan lagi letak grease ya, tapi tak payah put. Saya malah buat grease tu sebagai betul je nak buat grease. Okey. Betul. Okey. Geng, dia sama je atas bawah. Biasa ni atas lah. Ni bawah, di bawah ni dia punya ni ke depan sikit, dia ke bawah sikit. Ni ke atas. Saya grease lah. Kan orang kata buat grease tahan sikit, saya buat grease sikit. Luar-luar ni. Okey.
Nak buka dia payah sikit lah, memang kena tuai lah, tuai dengan benda besi besar kan. Dia ketat sikit. Kena pandai lah. Okey. Siap. Ambil saiz skru asal. Original punya sama juga rasanya, 14 juga original. Okey, kita nak pasang lagi. Okey, korang dia nak ubah ni, dia memang tak ngam kalau masuk. Dia bukannya plug and play sangat. Kita kena main sikit. Okey. Kita kena main sikit sebab apa? Dia ni apa nama tu? Roll bar ke? Roll bar dia panggil. Dia akan, bila kita buka, dia akan tolak ke atas. Okey. So kita kena tolak dia ke bawah. So kita boleh access lubang ni masuk. Okey. Okey, kita masukkan. Okey. Tenang, jangan takut. Cari tempat untuk kita cepak dia. Okey. Tarik je alat. Kita cepak dia ke bawah. Dan kita just DIY je. Dan swing. Gerakkan. Okey. Tempat dia ke bawah. Okey, jauh lagi. Sikit lagi ya, kita nak bagi dia masuk. Kita pakai APG untuk gerakkan dia punya apa bar tu. Okey, ni APG. Ya. APG APG. Setengah video dia tak tunjuk pun macam mana cara nak masuk ni. Kalau dia bukannya plug and play, kita kena turunkan dia. Okey. Okey, APG ni kita gerakkan slow. Dia rapatkan untuk ada ruang tu. Sama saiz dia, sama dia punya jarak dia tu. Okey. Kan sikit. Masukkan. Okey, kan. Dengan minyak. Kan. Tolak je. Tu. Okay, geng. Tu ya. Pakailah APG ya. Dah masuk elok, fit. Okey. Dah fit, kita ikat dengan skru. Okey. Skru ni dia ada yang biru ni. Ni maknanya dia anti slip skru ni. Dia grip dengan dia punya trip dia. Ikat balik. Okey. Okey, tengok cik ya. Ni tengok saya pakai APG. Untuk tolak, untuk tekan apa nama tu, dipanggil anti roll apa ni, tak tahu nama apa ni. Saya bukan mekanik pun. Tengok YouTube je untuk buat kerja. Untuk kita kurangkan kos lah. Duit banyak tak ada hal lah. Kita hantar kedai. Ni kita nak jimat. Kita jimat sehabis boleh. Okey geng. Masukkan skru. Oh. Yang ori, yang ni punya dia besar sikit. Yang asal 14. Asal 14 ni. Oh, yang asal 14. Ni rasanya 17 kot. Lagi bagus. Okay. Ni rasanya yang kedai yang ori punya daripada Shopee 17.
Alright. Pasang je. Lagi besar sepanah plier nut lagi bagus. Dia tahan lah. Okay. Dia bukan plug and play Korang kena tolak dulu dia punya tu apa dia saya panggil saya tahu yang kat bus tepi ni tie rod end, tapi yang ni tak tahu nama apa. Tie rod end tu yang ni kot. Ikat balik, ikat apa biasa. Okey, ni pun beza geng. Yang dah rosak beza geng. Yang dah rosak beza geng. Teruk gila tak boleh tu. Play gila. Ini kalau kona-kona ni kereta macam melayang rasa. Alhamdulillah lah Pro 2 pun beritahu. Bang kata stabilizing ni problem. Nak buat boleh, tapi kena order dulu parts. Total 120, RM60 sebelah. Tak apalah. Tengoklah macam mana nanti. Tengok kat Shopee, tengok dalam video dulu. Mula saya tengok dalam video dulu kan, cara buka. Tengok macam tak susah mana kan. Saya gamble lah, belilah. Alhamdulillah lah. Sebelah kanan kita nak siap. Ikat ni kira okey, siap lah tu. Ikat dulu. Yang ni pun exhaust ni lama ni. KYB. Start beli dulu, tak tukar. Alhamdulillah tak bocor pun lagi. Minta duit lagi tu. Biasalah barang macam ni memang dia wear and tear kan. Mana dia barang kekal lama kan, tak rosak. Dia rosak. Okey, siap satu. Pasang ni. Jadi wear and tear. Brake disc ke, absorber, bearing, ini yang bergerak pula. Memang ada wear and tear. Just pemanduan kita je, kalau kita cermat bawa, insya-Allah tahan lama. Bawa cermat. Okey, siap dah satu. Okey, kita buka balik kita punya. Ni dia. Okey geng, dah pasang. Dah pasang lah satu situ. Satu situ. Tu dia. Okey, ni Apek G yang saya pegang tadi. Saya buka Apek G ni kira RM2 je. Kita low cost low smell. Buka balik, okey. Alright. Kita buat yang belah kanan. Kita buat belah kiri. Alamak dah buka ni. Kalau tak tahu dah buka lah. Okey geng, dah siap dah. Kita kena buat dua belah lah. Satu belah kanan, satu belah kiri. Okey, dah siap. Kita pasang stabilizer link. Alright. Benda ni Shopee tak murah geng. Tak mahal. Murah saya. Sepasang baru 30, saya tengok dalam original Pro 2 RM42. Original dah SU nya RM37. Macam tu. Tolak MyCoin, dapatlah RM34 saya dapat. Baloi lah RM34 buat sendiri. Yang penting ada ilmu. Kita yakin nak buat tu. Lepas tu baru kita buat. Kalau tak yakin jangan buat. Okey. Saya pun mula tak yakin, saya tengok video tu kan. Rupanya kita kena tolak lah ni. Bukan je plug and play, buka pasang macam tu, bukan. Dia bukan jenis lubang tu ngam-ngam tak. Sebab benda ni dia macam spring tau, macam dia bernyongkit. Ni batang bawah ni. So kita kena tarik dia ke bawah untuk kita tolak dia ke bawah. Untuk kita masukkan dia jadi elok. Agak susah lah. Tapi okey lah. Tak dia kira kesusahan tu boleh katakan 3/5, 2/5 lah. Bukannya
5/5 atau 4/5. Dia 2/5 lah. Tak besar mana tu. Tahu cara dia, jangan panik. Okey. Yang penting, semata terpenting, tengok jack ni. Okey. Pastikan jack tu. Okey. Pastikan jack semua, kalau boleh ada 2 jack lah kan. Satu jack saya jangan, kalau satu jack saya rasa janganlah. Better 2 jack lah untuk keselamatan. Ataupun satu tu apa, jack stand kan, yang jenis yang bukan yang jenis hydraulic tu, jenis tarik track. Dia lock tu. Beri tu satu. 2 jack okey lah. Azia okey, dia tak berat sangat. Kalau macam kereta yang berat-berat ni lagi bahayalah. Kena pakai jack yang bagus lah. Kena pakai jack stand lah kalau bagus. Tu kena jack apa ni, chock off lah, lock tayar lah dengan butter bagi tak bergerak. Okey geng, lepas ni saya nampak yang belah kiri pula. So itu saja perkongsian untuk hari ni. Menukar apa, stabilizer link. Ni yang dah rosak. Sebab memang aduh, beza tau. Yang rosak memang dia lembut gila lah. Tu ada rasa melayang je. Okey. Kalau yang baru punya macam ni. Okey, beza. Okey. Ni yang baru punya. Yang baru punya nak gerak tak boleh gerak tu. Oh, beza tu. Beza tu. Oh, ni yang lama punya. Oh. Ni tak bergerak babe. Ni Allah Akbar. Mana tak rasa macam naik kapal dia kereta. Dia steering tu rasa ringan. Terlalu ringan. Okey, yang ni yang belah kiri punya, dia kiri kanan tak ada, dia sama je rasanya. Saya tak check pun, sama je, panjang sama, semua sama. Saya buat grease dulu. Ni tak tahu lah, orang kata tak apa lah, benda murah je. Kita try error lah, over grease dia tahan 4 tahun pun lega lah kan, 3 tahun pun alhamdulillah lah, tak pecah kan. Tapi kalau ada pecah pun kita boleh buat lagi. Dia tak susah pun. Nak buat dia memang 2/5 lah dia punya kesusahan tu. Ada ni, kalau boleh ada apik G ni. Dia kena RM2 untuk kepit dia punya tu, bagi kita senang nak masukkan dia punya slot kan. Tu. Kalau tak ada benda ni, kita rasa dia terbuka. So benda ni dia jadi pendek. Jadi tak nak masuk tak boleh lah kan. Okey. Dia ke bawah ni ke atas, yang ke bawah ni dia ke bawah. Okay. Ni penting kena ada. Okey. DIY sendiri macam ni lah. Okay, jangan takut DIY ni jangan takut. Cuma jangan buat benda yang bahaya lah kan. Satu lagi, kalau jenis masuk bawah kereta, bahaya sikit, bukan bahaya sikit, bahaya banyak lah. Saya pun tak berani yang main bawah kereta ni. Walaupun dah lapik dengan tayar pun takut lah kan. Sebab kita badan besar. Kalau badan kurus mungkin lah tayar tu boleh cover. Ini kalau badan besar, walaupun tayar cover pun terkepit juga tu. Selesa lah. Okay geng. Okey, sekarang ni saya akan habiskan proses ni. Jangan bahayakan nyawa DIY juga. Tapi kita kena fikir risiko-risikonya. Kalau tak mampu, kalau rasa tak yakin, jangan buat. Alright? Hantar kedai je. Biarlah keluar duit sikit. Janji kita selamat. Yakin. Tak ada benda. Kalau perempuan jangan buat lah. Hantar kedai lah. Untuk orang lelaki, kalau yang kaki-kaki pomen tu memang tak ada hal lah kan. Macam saya ni tak kaki pomen pun. Tapi cuba buat juga orang kata kan. Bila kadang masa. Nak sit dengan saya kan. Tengok senang ni. Try lah. Yang beza kan. Stabilizer link. Dua-dua lembut. Dia tengok macam mana nanti pergi dia. Lembut macam mana ke. Dia sekeras sikit steering. Normal macam asal okey lah. Okey. Sekarang ni saya akan habiskan proses ni. Okay, tengok saja ya. Okey. Kita masukkan tayar balik. Alright. Okey. Alhamdulillah Elok pun tak bocor lagi. Dah lebih 5 tahun. Tak berminyak lagi. Aduh rezeki.
Dia rezeki geng. Kalau barang tu dia tahan lama kan, tu rezeki korang lah kan. Dia biasa dia 3 tahun jahanam kan, tiba-tiba 5 tahun masih okey, rezeki korang lah. Masukkan tayar. Cara masukkan tayar senang je. Masukkan lubang dia. Yang siapa nak buat tu buat je, jangan takut. Okey. Masukkan skru tayar. Skru, ni kan, dah tajam ni. Yakin je. Jangan takut. Rasa yakin buat, buat. Tak yakin, jangan buat. Itulah beza dia. Bila kita buat sendiri ni, kos baru RM34, RM35 lah. RM34 per sen tau. Kalau kita hantar kedai, perlu dua lah. Kalau hantar kedai biasa, mungkin murah sikit. Kedai bengkel biasa, mungkin bengkel biasa dia charge RM80 kan. Tapi still satu perkhidmatan lah, RM50 kat situ kan, walaupun RM80 kan. Ini Pro 2 punya servis RM120. Maknanya kita perkhidmatan RM90 kan tu. RM90 banyak kan. Okay. Tengok ni. Okay, mula-mula ketatkan dia dah. Ketatkan tayar. Tergantung, tayar masa tergantung tengok Okay. Dalam mana saya silap ni, perlu betulkan saya dalam komen. Okay. Ketatkan sikit. Okay, ketatkan sikit. Ketatkan sikit. Jadi kita ketatkan tayar, kena bersilang. Okay, ni tak boleh macam tu. Tak boleh, kena gini. Okay, bersilang. Okay. Sikit lagi. Okay. Kita masukkan ketat. Okay. Okay, ketatkan. Masa tergantung ni, kita ketatkan. Sebab dia baru rapat betul dengan dia punya shaft ni. Kalau kita dah letak ketat-ketatkan, takut dia tak rapat lah sebab dia dah ada beban. So kita ketatkan. Okay. Ketatkan sikit ya. Masa kat sini, kita just ketatkan sikit. Okay. Okay. Satu. Okay. Dua. Tiga. Empat. Okay. Siap. Nak ketatkan tu boleh pastinya. Jadi saya kalau ketatkan macam ni, bahaya sikit risiko dia, takut jet jatuh. Kalau kita dah pakai takut kita boleh ni boleh je, mana-mana boleh. Ketatkan sini boleh. Okay. Alright. Okay. Jorokkan jack. Ini kita tahan, kita pakai jack yang hydraulic ni juga. Ya. Okay. Kita buka dulu. Kita tahan guna hydraulic. Kira. Buat dia lah saya tu. Okey. Buat hydraulic. Hydraulic ni saya tak yakin sangat sebab dia lama dah. Yakin yang ni lagi. Alright. Untuk jatuhkan hydraulic, cabut ni. Pusingkan dia ke sini. Settle. Alright. Selesai dah satu. Dan Kita ketatkan. Sorry longgar. Terbalik. Okey, sorry. Kita ketatkan Satu. Yang ketat sangat sikit je. Tadi unjuk cukup. Jangan kita lepas sangat. Bukan kecil F1. Masuk. Ini dia. Dirati sedap rasa. Jangan ketat. Ni kalau ketat sangat, kita putus skru tu.
hantar kedai lah. Duit pula lah. Okey geng. Sampai sini saja. Sebelah kiri bersama step dia. Buat, kalau yakin buat, tak yakin jangan buat. Ingat kena ada ni. Buka tayar, jack. Apik G kena ada. Jack. Dan tayar tak. Stabilizing ni yang baru. Okey, tengok beza. Yang baru keras, tak berat langsung. Memang keras lah. Okey, tak lama, lembut. So, buat sendiri puas hati. Okey. Tak berani, tak yakin, jangan buat. Alright geng. Jumpa lagi untuk video akan datang. Selamat berpuasa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.